Kalau masa dekat masak tu, saya memang ada satu sedikit orang cakap pressure lah. Sebab dia sebabkan saya adalah orang cakap main vocal solo dekat situ, sama juga dengan Syafiq. Jadi saya ada banyak kejadian terkucil. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama kami di podcast Silengan. Saya Syamaruddin. Saya Syazri Faris. Jadi Faris, pada hari ini apa yang kita akan bincangkan, Faris? Itulah bos, pertama kali saya agak kekok sikit bila kita duduk belah sini pula. Okey, kenapa? Itulah, kita rasa sebab hari ni kita punya tetamu jemputan tu terlalu ramai. Terlalu ramai Itu yang dia ambil tempat kita tu. Okey. So macam mana bos rasa untuk hari ni, untuk kita punya selepas dalam beberapa podcast selepas ni? Rasanya kita podcast kita bertambah meriah. Jadi sebelum kita mulakan podcast kita buat kita punya introduction sikit dulu, Faris. Baik bos. Itu podcast Silengan merupakan sebuah platform sembang santai tetapi padat dengan informasi yang membincangkan pelbagai isu semasa, pembangunan bandar, perkhidmatan awam serta perkara yang dekat dengan masyarakat. Dengan gaya perbualan yang santai dan mesra. Podcast ini menampilkan tetamu jemputan daripada pelbagai latar belakang bagi berkongsi pandangan, pengalaman dan maklumat yang bermanfaat kepada pendengar. Podcast Silengan, apa maksud Silengan tu, Faris? Sering-sering lengan bos Agaknya apa dia? Itulah, kalau buat sesi lengan ni masa kita tengah nak kerja lagi kuat. Kerja lagi kuat Okey, jadi kalau sisi lengan ni kalau ikutkan membawa pengertian bersiap sedia untuk bekerja, berganding bahu dan turun padang demi menyelesaikan sesuatu demi kepentingan bersama. Okey Faris, kita teruskan kepada podcast kita pada hari ini. Dikatakan sesuatu yang menarik untuk dikongsikan bersama dengan warga Bandar Seremban dan merupakan orang katakan satu keajaiban berlaku lah, keterujaan apabila kita dapat kongsikan podcast pada hari ini. Pastinya hari ini pasal pencapaian lah bos. Pencapaian pencapaian. Yang kita ada dekat depan ni. Apa dia? Dekat depan ni yang kuning-kuning ni. Okey. Maksak. Bukan masak Maksak. Festival Kesenian Islam Maksak 2026. Naib Johan Nasyid Contemporary. Kita bawakan khas Hijrawan. Yes. Hijrawan Macam mana intro, boleh tak? Okey. Ya, sikit sebanyak. Terima kasih kerana sudi hadir ke podcast Sesi Lengan Majlis Bandar Seremban, cerita bandar kita. Kita bawakan Hijrawan ni untuk sikit sebanyak untuk berkongsi apa yang Hijrawan ni, apa maksak ni, FKIM ni. Itu yang kita nak dengar lebih lanjut. Tapi sebelum tu, sikit sebanyak kita nak mintalah ahli-ahli, syekh-syekh kita ni untuk mengenalkan diri sikit sebanyak. Okey, Faris, sebelum kita kenalkan ahli-ahli Hijrawan, kita nak kongsikan sedikit kepada pendengar sekalian. Sila. Di Majlis Bandar Seremban kita ada kumpulan nasyid iaitu Hijrawan, di mana mereka baru-baru ini telah mendapat naik juara bagi pertandingan nasyid Maksak 2026 dan juga mewakili Negeri Sembilan ke peringkat kebangsaan. Di peringkat Negeri Sembilan mereka ni menjadi juara lah pada tahun lepas, dan tahun ni mereka bertanding untuk ke peringkat kebangsaan. Alhamdulillah mendapat naik juara. Di mana? Di Kuantan, baru-baru ni. Jadi kita mulakan dengan siapa, Faris? Kita yang tengah ni bos. Kita rasa kita tidak asing lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam kenal untuk sesi pada kali ini. Terima kasih banyak-banyak yang bagi ruang dan peluang untuk bersama. Nama yang diberi, nama saya Muhammad Mirza bin Samsudin. Saya pembantu takbir, datang daripada unit perhubungan korporat. So saya pasal kawan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairullah bin Muhammad Nasir dan saya juga seorang pemandu takbir dari Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta Majlis Bandar Ismat. Saya pas pada kawan saya pula sebelah sana. Assalamualaikum, saya Muhammad Syafiq bin Sahak daripada Jabatan Penilaian Pengurusan Harta sebagai pembantu penilaian. So, saya pas pada next. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Iskandar bin Jeffrey. Saya merupakan seorang pembantu kesihatan awam. Saya berkhidmat di Jabatan Kesihatan Persekitaran. Salam kenalan. Seterusnya. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Qayyum Iqbal bin Muhammad Zuraimi. Saya menjawatan sebagai juru audiovisual di Jabatan Khidmat Pengurusan. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Yusri bin Abdul Rashid. So, saya berkhidmat di Jabatan Khidmat Pengurusan sebagai pembantu takbir. Okey, sebenarnya kita ada seorang lagi yang belakang takbir ni. Belakang takbir kan? Bukan takbir, belakang takbir. Siapa belakang tu? Rakesh. Ada seorang lagi yang belakang tu kan? Tapi ada siapa lagi? Ada seorang kan? Satu lagi. Siapa? Siapa? Kalau ada rezeki nanti buat kita share lah ke mana fungsi masing-masing. Okey, kita mulakan dengan kita punya perkongsian pada malam ini. Yang pertama, boleh cerita sikit tak? Bagaimanakah tertubuhnya Hijrahwan ni? Bermula daripada mana datang nama ni? Siapa yang memberi nama ni? Dan bagaimana ahli-ahli ni dapat dikumpulkan? Siapa boleh cerita? Kosong dulu lah. Masya-Allah. Saya minta suntik izin tuan-tuan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So, nama kumpulan nasyid ni, yang pertamanya bukan Hijrawan. Nama dia Asyams. Dan nama Asyam tu tak dipikirkan pun sebenarnya. Sebab masa tu tumbuh je kumpulan nasyid, fikir-fikir nama apa nak letak, turun kat eskalator nampak nama surau. Petik nama surau tu, Asyam, selesai masalah. Sebab nak daftar copet kan. Tu Asyam. So, kita pun dalam pada Asyam tu, kita carilah mana-mana masa tu atas dasar memo. So yang join pun mungkin atas kawan atau minat dia macam tak sekepala orang panggil lah macam tu kan. Tapi Alhamdulillah dia bagi komitmen yang baik. Kita bermula dengan nasyid yang tak ada identiti. Bukan background sekolah agama, bukan background penyanyi, tapi atas dasar niat. So daripada tahun 2022 first time join. Pakai baju Melayu satu set kau. Jenia semua atas pentas. So pakai lagu pula, lagu sekolah lama. Okey. Siapa? Petik tu kena nama. Lagu sekolah tu yang bahaya pun. Lagu tu tak apa. Occasion lagi. So ada juga antara ahli yang lama kita main occasion. Benda yang kita libatkan Kongga, 2 biji, Darbuka dan juga tamborin, kerincing. So mula memang agak war lah, tak ada identiti lah. Sana ke sini lah punya bunyi kan. Tapi Alhamdulillah semua bagi komitmen yang penuh. Dengan berkat kesungguhan sama-sama dapatlah join event pertama tu. Macam tu. Ya, 2022. 2023 dah mula tak boleh pakai application. Semua pakai ahli sama. Ikut orang mula-mula tu ahli lain. Kita cari kita punya orang panggil apa? Kawan saya suka petik kawan saya punya koyum ni bonding. Mana bonding tak nak cari sekepala tu lama lah. Proses dia kan. Buat kata orang kawan ni kalau tak sebantal tak tahu. Kalau tak secawan tak tahu. Macam tu lah. So berilah 2023, 2024 lah titik permulaan perubahan kami. Kami tinggalkan satu benchmark sampai satu seremban kenal MBS tu satu. Kenapa? Tadi kawan saya share. Sebab dia ada cerita. 2024 kita tinggalkan Asyam di mata seremban dengan sebuah kisah. Orang tu memang kalau nampak kita di sadap tu, tut. Dia cerita macam tu. Dan kemudian masuklah satu orang sahabat saya. Ini salah satu sebab, bukan sebab utama. Salah satu sebab dia masuk, saya tukar nama, Hijrawan. Kawan saya tak ada kat sini. Nanti kita bicara dengan siapa dia. Itulah sikit sebanyak. Tapi keseluruhannya ahli Hijrawan ni memang segelintir. Yang lain macam saya kebanyakan nyanyi lah tandas. Sendiri nyanyi sendiri sedap. Kan. Tapi kan saya yakin percaya kawan-kawan saya lah. Yang nama di sebalik Hijrahwan tu dia agak unik sikit kan. Hijrahwan maksudnya satu orang kata matlamat kan. Yang perubahan besar yang akan berlaku, di mana nama tu Alhamdulillah membawa satu tuah
bagi tahun 2025 kita berjaya dapat Johan Johan di peringkat Negeri Sembilan dan mewakili Negeri Sembilan di peringkat kebangsaan kan. Satu pengalaman yang sangat menarik lah. Jadi dalam persiapan nak masuk bertanding masa tu kan, macam mana you all bagi-bagi masa ni, baru macam mana komitmen daripada mungkin ketua jabatan ni kan, daripada rakan-rakan kerja ni kan, daripada pegawai masing-masing, mereka ni benar tak benar kan untuk you all memberi komitmen untuk berlatih ni, macam mana ke? Dia kalau dari segi latihan itu sendiri, dia dah bagi jadual awal. Jadi mana kata ketua-ketua jabatan ni dia dah aware lah. Dia dah aware. Tapi still lagi berlatih juga. Cuma kalau ada certain cases ataupun emergency, memang terpaksa pull out kejap lah untuk kita selesaikan. As long as benda tu masih lagi hakiki, kena didahulukan juga walau macam mana sekalipun. Kalau andai kata ketua jabatan dia membenarkan, tapi kalau ada emergency cases kena utamakan. Jadi bila nak katakan dari segi kekangan waktu latihan tu, tak boleh katakan semua waktu latihan yang dijadualkan tu kehadiran penuh, tidak. Jadi kita pun ada ambil inisiatif untuk training malam. Kita pernah training dekat dewan yang baru buka Dewan Pangan tu. Kita pernah training dekat Dewan MBS. Kita pernah training kat situ. Kantoi pula tu. Masa meeting. Masa kata sebabkan penyewa tu dewan tu kita sewakan kepada kita punya operator. Jadi pada masa besoknya tu Jabatan Penilaian panggil operator tu untuk bagi review performance 3 bulan. So kita ingatkan dia cover kita. Tegang-tegang dia tulis tu, nasyid MBS. Terus bawah saya pandang saya. Kau guna lah? Saya guna bahan. Jadi itu adalah satu kenangan lah. Kita tolak kita pada waktu itulah. Sama juga macam dekat masa kita dekat masak sekalipun, kita pun training pun tak ada tempat. Kita training dekat gym hotel tu. Gym hotel, ya. Dengan sempitnya dengan ada barang-barangnya. Jadi kenangan untuk latihan tu banyak lah. Pengomanan tu ada. Ya bos, sebabnya macam yalah, nak berjaya ni tak ada jalan yang mudah. Betul. Ni mujahadah ni. Jahadah. Saya rasa modal pun banyak. Si rakan-rakan lain ni macam ni? Sokongan daripada rakan-rakan dan pegawai okey. Setakat ni Alhamdulillah lah. Macam saya rasa saya satu-satunya kot daripada nilai. Nilai, okey. Perjuangan nilai yang boleh dikatakan berulang-alik jugalah daripada cawangan nilai ke HQ semata-mata untuk mengadakan latihan lah. Cabaran tu ada lah. Kalau tak ada cabaran tu dia tak ada rasa manis dah. Ya, tak ada manis. Tapi Alhamdulillah kita boleh bersama-sama, bonding tu makin lama makin rapat. Walaupun untuk sebenarnya bagi saya bagi pendapat saya lah, lagu untuk kebangsaan tu kita rasa paling lambat untuk dapat dia punya feel. Okey. Ya. Okey. Sampai betul-betul kita orang dekat Kuantan baru kita dapat dia punya feel untuk lagu tu. Cumanya saya nak patah balik sikit kan, sebelum ke masak ni kan, mestinya Hijrawan ni ataupun Asyam dulu ada buat persembahan kat MBS ni kan, takkan tiba-tiba terus masuk bertanding ke kan. Boleh cerita sikit tentang persembahan dekat MBS ni? Sebagai MBS dia ada air pada yang lucu. Tapi tim kita memang bawa konsep tu. Dua je, tak lucu perform. Dua je. Nasyid yang lucu. Kita nak beritahu juga sebenarnya memandangkan satu tim kita nasyid, nama je nasyid. Mungkin kalangan orang awam tengok muka penyamun, kereta, ada tak ada muka baik-baik. Ini tujuan dia sama. So
persembahan antara persembahan yang kami pernah terlibat sempena dengan majlis-majlis besar di Majlis Seremban lah. Majlis apresiasi tak silap saya. Tu antara persembahan dengan lagu apa masa tu Last Minute juga. Mentera Lagu Sembilan Pagi. Mentera Sembilan Pagi. Jadi tu ni dekat makan malam. Makan malam. Makan malam lagu Mawi. Kian. Kalau suruh ulang betul sama. Tapi dekat Tribunal mic Tribunal dia saya nak cerita. Tribunal mic yang kita tak boleh kerja sama. Kena empuk lah sikit. Tapi itulah yang buatkan kita bangkit balik. Ya, betul. Sebabkan Dia jadi isunya sebabkan juru audio visual kita penyanyi Penyanyi. Dan kalau barang dia tinggal bawah. Betul juga. Tapi itulah saya nak kongsikan untuk orang kata sokongan belakang ni kan. Datuk Bandar kita kan, CSU kita dan semua Tuan Marah memang banyak menyokong lah kan. Semua aktiviti untuk kaki tangan kan, dan juga komitmen yang tidak boleh bagilah yang diberikan oleh mereka yang saya rasa memberi kata-kata sokongan kan. Sebelum pergi tu hari pun datang menggambar dengan kita kan, memberi kata-kata sokongan. Itu merupakan satu kata walaupun nampak kecil tapi secara tidak langsung dia memberi semangat kepada kumpulan kita untuk terus berjaya, betul tak? Bagi semangat. Okay, tadi kata ada benda yang nak cerita tadi. Apa tu? Yang tadi Hijrawan tu. kata tinggalkan satu tanda. Ada tanda tu. Ke dah masuk ke part ni? Part ke nak bertanding ni? Belum lagi. Tanda tu lah titik pertama kita tukar nama. Ya. Mula tak diterima kat tanda tu. Macam malu kat. Orang tanya benda tu. Sampai ni jadi parodi kan. Tahun ni kita nak buat lagi teruk sebenarnya. Tapi tak. Sebab kata adalah salah seorang coach kita orang. Dia cakap, kau anggap lah benda tu macam kau dah jentik hati orang. Tapi jentik bukan dengan keadaan sedih. Keadaan lucu. So orang ingat lah. Muka dia ni pernah muka nak cerita macam mana? Cerita je. Aduh, tapi kalau kita bagi biasa orang tahu. Ya. Try sikit orang belakang. Orang belakang lah cerita pula kan. Betul. Bagi sikit. Bagi sikit. Trademark. Trademark 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 Asham sebenarnya kalau ikutkan orang dikenali sebagai kita bawa satu trademark keranda. Keranda. Itu sebenarnya. Sebanyak orang kalau dengar nama Asham tahun ni keranda. Keranda lah. Tahun depan nak buat apa lagi? Kalau ikut kan sampai tahun ni kan orang masih ingat Sampai Asham, tahun ni orang sampai Hijrawan masih keranda. Ya. Dan tukang arrangekan keranda sebelah saya. Dia uruskan A to Z. Itulah ceritanya. Titik boleh tukar nama. Dia bukan sebab malu sebenarnya, tapi sebab kita nak bawa macam Lain. bos sendiri cakap tadi lah, satu tujuan yang sama, matlamat yang sama. Kita orang panggil apa nak selaras sama. Sebenarnya itu ada kita punya learning point sebenarnya. Ya. Kita learning daripada performance kita, pertandingan-pertandingan kita sebelum ni lah. Macam misal kata setiap ada rutinnya, iaitu setiap akhir pertandingan tu sebelum nak announce pemenang tu, juri ni selalu dia bagi speech. Dia bagi speech sikit, and then dia bagi prep talk sikit, and then after dah announce pemenang semua, dia akan jumpa dengan peserta-peserta ni untuk bagi sedikit ilmu lah. So that's why kita collect tu, kita cuba improve year by year lah. Betul lah Zam? Betul. So this is yang terbaik lah so far yang kita pernah hadap lah. So far so good lah. So far so far good. Berapa tahun? Betul? 4 tahun. 4 tahun perjalanan dalam berkecimpung dalam pertandingan nasyid lah. Dan di Kuantan itu hasilnya. Yes. Jadi sebelum masuk bertanding tu sampai ke Kuantan macam mana? You all persiapan di Kuantan kan? Masa di sana dengarnya ada curhat juga masa tu. Sebab mereka debut pertama. Okey. Waktu Negeri Sembilan. Dan semua ni daripada MBS. Ya, itu benar betul. Tak ada campuran-campuran. Tidak ada campuran. Macam apa? Masak lain kan. Boleh share sikit apa pressure dekat situ. Kalau masa dekat masak tu, saya honestly saya memang ada satu sikit orang cakap pressure lah. Sebab
Dia sebabkan saya adalah orang cakap main vocal solo dekat situ. Sama juga dengan Syafiq. Jadi saya ada banyak kejadian terkucil masa persembahan. Jadi apabila dah sampai ke kebangsaan ni takkan saya nak terkucil juga kan. Jadi saya agak stressful lah. Saya agak stressful masa di sana. That's why saya ada ambil inisiatif saya berlatih sampai 2 pagi. Saksi saya ada. Roman saya. Dia pun stres, dia keluarkan diri dia. Dia pun tak nak satu bilik dengan saya. Saya training all the time. Training all the time. Berbaloi lah. Berbaloi. Baloi tinggalkan saya. Kalau ikut antara cabaran dia yang saya sendirilah yang ataupun another team, sampai hari kejadian ataupun 2 hari sebelum hari kita orang kena perform untuk masak, kita orang masih tak ada feel lagu. Itu antara cabaran bagi saya paling besar. Macam mana bila kita nyanyi sebuah lagu, kita tak ada feel, macam mana kita nak ekspresikan bagi kepada penonton. So itu antara cabaran yang sangat susah untuk kita orang lah. Dengan lagu ni kalau ikutkan dia adalah letak yang macam catchy yang macam nak kata jazz tak jazz, nak kata macam santai sangat pun tidak, tapi bukan lagu yang kalau kita tahu umumnya nasyid memang bawa lagu kepada yang lagu feel sedih. So bila sedih kita akan bawa lagu all the time. Mood kita sedih, kita akan boleh jentik hati orang. Tapi untuk lagu ni agak catchy, so agak quite tough untuk kita orang feel lagu tu. Tapi betul macam mereka macam Qayyum cakap tadi tu pressure nak deliver lagu tu kan. Tapi ni pun percaturan daripada coach mereka juga kan. Macam mana nak tarik hati juri untuk terima apa yang dia nak cuba bawakan kan. Sebab lagi satu Pak kita ni first debut dekat sana. Kalau tengok balik dekat peserta-peserta Maswib yang lain, peserta-peserta masak yang lain, mereka ni dah ada pengalaman. Jadi dia orang banyak preparation dari segi montage, preparation dari segi pakaian, dan dia orang pun dari segi orang cakap management tu dia orang dah biasa. So macam kita ni pakai montage daripada Canva saja. Canva Pakai Canva saja. Yang lain semua siap buat muzik, video. Ada salah satu peserta masak ni dia pergi ke Madinah, dia ambil video-video di Madinah. Jadi kita pun agak mula tu agak orang cakap terkejut lah dan takut. Tapi disebabkan Canva tu lah kita dapat persembahan terbaik. Untuk makluman pendengar semua, ada satu lagi anugerah yang Hijrawan dapat, iaitu persembahan terbaik, kan? Persembahan terbaik. Persembahan terbaik. Tapi memang bila kita tengok tu, siapa yang tengok masa persembahan tu, saya tengok memang feel rasa lah. Orang kata menyanyi dengan hati, bukan menyanyi dengan mulut. So nampak dia punya performance dia, ada interaction dengan penonton kan. Kemudian dengan starting dengan baca ayat Quran, memang di start wujudkan feel tentang lagu tu. Dia lagu Egois ni lagu rancak, lagu rancak. Tapi dia orang ni dapat bawa, nampak perform tu macam ego. Perform tu macam ego, dan mungkin menarik minat hati juri. Penting bahasa Negeri Sembilan. Logat Negeri Sembilan. Betul kan? Jadi kalau yang para penonton nak tengok persembahan tu, nanti boleh pergi ke mana? TikTok Hijrawan ada. TikTok Hijrawan, di YouTube ada. Boleh tengok mereka perform lagu tu lah, lagu Egois tu lah. So kita tengok terus kepada atas pentas lah. Macam mana baju pun tengok, baju pun lain macam lah. Macam Boria nampak macam dapat. Untuk pakaian tu sebenarnya yang mencetuskan idea untuk kita pakai suit dekat atas pentas tu adalah coach kita sendiri lah. Kita bermesyuarat, berbincang, dan last kali baru kita dapat apa yang kita nak, dikaitkan dengan supaya baju yang kita pakai tu kait dengan lagu yang kita bawa. Kenapa kita pakai warna biru dan juga warna hijau adalah disebabkan lagu Egois tu, dalam lirik lagu Egois tu terdapat perkataan merak.
Merak. Merak, Okey. dia menggambarkan seekor merak. So daripada situ kita olah baju tu warna merak tu kepada baju yang kita pakai. Dan kalau ikutkan kalau boleh perasan dekat kita punya aksesoris yang kita pakai pun masa hari kejadian pun ada kerongsang bulu merak. Bulu merak. Ya. Okey. So macam itulah. Tapi itu sebenarnya perbincangan beramai-ramai secara beramai-ramai lah. Tapi dah nampak kelainan sebenarnya. Dia agak berlainan daripada konsep nasyid yang selalu kita tengok kan, mungkin berpakaian macam baju Melayu kan, baju ala Arab sikit kan, dan trend baju hipster sekarang kan. Tapi yang ni dia agak lain sikit, nampak unik kan dengan bagi saya yang saya dengar daripada kawan-kawan, dia cakap baju hijrauan meninggalkan kesan. Oh, okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang dapat persembahan terbaik tu. Alhamdulillah. Dan itulah salah satu malam yang saya rasa diri saya paling handsome. Betul. Memang betul. Sebab apa saya rasa sebab ada orang nak bergambar dengan saya. Ada gambar. Itulah cerita tu. Sana tu. Dia tak seorang kan. Okey, balik pada jatah pentas tu kan. Ni tak sama macam pentas negeri kan. Negeri dah 4 kali kan, 4-5 kali. 2022, 3, 4, 5. 2026 terus peringkat kebangsaan tau kan. Tak seram ke? Dia sebenarnya bukan cerita pentas, dia cerita suasana. Dalam ayat terakhir masa kita orang sesi curhat tu, coach cakap macam ni. Dulu kita orang masa 2025, salah satu kawan-kawan kita orang dalam WhatsApp kerap masuk ni tau, road to maksa. Dan masa curhat tu ayat dia memang touching lah saya cakap. Itu yang ni bukanlah pentas yang kau nak, tapi ini is the day. Ini hari yang kau tulis kat WhatsApp dulu. Jadinya dia bukan soal pentas, tapi dia soal hari. Maknanya kalau letak setunggul kayu naik ramai-ramai, tapi cerita kebangsaan tetap goyang lah. Tapi cabaran lah sebab dia buka juga kita punya peluang baru. Orang panggil stage fright. Dapat belajar something yang baru untuk kalahkan diri kita sendiri. Macam itulah. Maknanya antara ramai yang bagi nasihat, bawa satu identiti baru antar pentas. Jangan pakai contoh saya Miza kat bawah ni masuk air, tapi kat atas tak boleh masuk air. Cari identiti baru. So semua kawan-kawan macam kami dia dinasihatkan, diajar tu. Bunuh identiti yang asal bila atas pentas. Tinggalkan. Kan pakai balik, jangan bunuh habis. Bunuh mati juga. Tinggalkan. Yang tu di bawah pentas bawa Naik atas. egois di atas pentas. Untuk tempo 7 minit, 8 minit. 8 minit kan. Pastinya lah persoalan baik bos. Itulah 8 minit kan, nak deliver tu elemen-elemen tambahan tu. Selain nyanyian lah. Saya fikir dan koreo kan. Macam saya tengok masa persembahan hijrauan tu, lighting kan. Lepas tu dia punya gema tu kan. Bila baca surah itu pun memang dah plan ke ataupun memang try buat. Itu teknikal kita. Itu ada lucu tu masa baca tu. Macam saya starting. Okay, saya starting baca Quran tu. Saya dah plan, saya nak buka mata, saya nak pandang semua. Diri di atas gigil lutut saya. Tutup mata tak sempat mengejar montaj kat belakang. Jadi kalau yang nak tahu sebenarnya ayat tu tak habis. Tapi ayat Quran dan terjemahan perfect lah. Jadi 9 tu. Ni 9 tu, yang masa ni 9 lagi. Tengah-tengah cakap pandang montaj belakang dah habis dia. Tu yang bagi salam. Tapi lighting, benda yang jadi, sebab kata coach juga, benda yang jadi tak pentas semua dah di-plan. Kami takkan buat benda yang kami tak plan. Betul. In case kalau ada apa-apa benda yang jadi baru buat, itu pun kalau boleh sorok. So, saya rasa kebanyakan performer tahu benda ni. Kalau ada slack tu macam mana dia nak ni kan. Dia nak counter balik kan. Nak counter balik. Itu semua yang jadi, semua di plan. InsyaAllah. Dia bila masuk tu kan nampak dia punya sinergi masing-masing kan. Start menyanyi daripada mula Syafiq, Kai kan. Lepas tu masing-masing buat macam round macam feel something lah kat atas pentas tu kan. Rasanya juri, saya tengok juri pun dia bagi tumpuan yang lebih juga dekat persembahan ni kan. Dan kita tempat yang kita curtain gua 13 kan.
second last kan. Kalau ikutkan dia punya endurance dia, orang ni dah hujung-hujung ni dah penat kan. Tapi you all bawa berjaya. Orang kata mengimpreskan juri ni kan dengan persembahan-persembahan yang kita berikan pada malam tu. Memang tahniah lah tu you all lah. Agaknya dalam you all ni perancangan tu dalam 100% kat atas pentas tu tercapai berapa ratus kat Kelebih. Aku mengaku perfect tidaklah. Tapi saya rasa 99. Puas. Puas lah. Malam tidur landing lah macam tu. Makan banyak Malam tu makan. InsyaAllah. Sebab itulah sebenarnya bukan ialah macam kami Johan tu nak menang tu nak, tapi kami tak kejarkan panggil apa bukan panggil apa tempat dan sebagainya. Kami kejarkan bila kami turun puas, bila puas mesti ada something. Macam itulah. Itulah yang kami dinasihatkan lah macam tu. Yang penting doa usaha jaga. Yang memberi cabaran pada you all nanti ialah untuk mencapai kemenangan tu mudah. Cuma yang lebih susah ialah mengekalkan kan. Lepas dah naik juara mesti nak juara. Lepas juara esok si kekal kepada juara. Jadi itulah cabaran-cabaran yang kumpulan yang perlu hadapi lah, betul lah, untuk mencapai kejayaan ni ya. Tapi itulah untuk kekalkan momentum kejayaan ni lah. Progress dia tu memang kita nampak bos. Naik dia memang cantik kan. Cumanya adakah hijrawan nak kekalkan lagi dengan lagu-lagu serius ni? Sebenarnya tak pasal tu. Tak pasal Tadi bila ada orang cakap kan, kau tak tukar mood ke? Tak pasal rupanya yalah, negeri kita damai, sedih. Egois, serius pula. So mungkin lah lepas ni bercinta. Mungkin kahwin ke. Tapi itulah dari segi percaturan untuk tahun 2006 ni peringkat negeri confirm insyaAllah lah. Macam apa Jabatan Ahli-Wal Agama Islam Negeri Sembilan akan mengadakan setiap tahun. Itulah nak tanya sikit mengenai plan pada tahun ni. Untuk plan tahun ni macam biasa kita akan cuba nak sustainkan kita punya kemenangan kita tahun lepas lah. Which is kita nak target untuk for the next masa. Jadi mungkin kalau kita dah dapat news saja, besoknya ataupun lusanya kita dah boleh plan untuk keluarkan jadual untuk training terus. Walaupun tak dapat lagu lagi ke apa ke, kita just want to tak nak turn off kan kita punya mood lah. Sebab kata kawan saya pernah cakap, kawan saya dalam hijrawan juga, dah habis kita reset balik to day one. Kita reset balik to day one untuk kita achieve for the next. Jadi perancangannya akan, sebab saya rasa kemungkinan kita pun akan dapat lagi banyak support daripada kita punya organisation kita sendiri. Majlis pun akan bagi 100% support dekat kita due to apa yang kita dah capai. So kita mungkin akan memperlebatkan lagi ataupun memperlebatkan lagi ataupun mempergiatkan lagi kita punya latihan lah. Mungkin sebelum kita training sejam 2 jam, kita mungkin akan lebihkan lagi lah sebab kita nak kekalkan kita punya peak tu. Seminggu. So ada jadual yang lebih sokongan. Dan terima kasih Syama juga sanggup datang pada jauh bersokongan dengan naik motor besar ni. Betul. Antara booster bagi jawan. Bercakap pasal sokongan tu, kita sebenarnya masa hari pertandingan dekat Maksak tu pun sebenarnya lagi bersemangat sebab ada parents ada parents datang. Ada parents macam wife saya pun datang, macam family Mirza, family Koyum datang bagi semangat lagi kita nak bagi yang best. Satunya untuk warga kerja MBS lah, yang bagi ucapan kepada hijrawan untuk kekal semangat untuk perform.
Dan juga tentu Cik Syamah lah. Dua kali diulang. Kerah punggung ni. Apa kekuatan tu. Okey. Kita dah berbicara tentang tadi daripada mula sejarah kan, kemudian dah sampai pertandingan dan selesai pertandingan pun kita dah selesai. Saya nak ubah sikit rentak kita punya perbincangan pada malam ni ataupun pada hari ini ialah berkaitan dengan industri nasyid di Malaysia kan. Jadi kalau pernah mendengar, rasanya ramai yang follow tentang industri nasyid kita bermula mungkin sekitar 80-an kan. Dulu pernah dengar nama kumpulan Nada Murni kan, Az-Zikri, kemudian kan, keluarlah Al-Mizan kan. Kemudian lahirlah Rabbani, Allah Ustaz Asri kan, yang kemudian sehinggalah Raihan yang merupakan orang kata legend lah dalam industri nasyid sehingga dia perform depan Ratu Elizabeth. Hebat kan. Dan sekarang ni alhamdulillah industri nasyid pun berkembang kan, ada kala dia akan naik turun. Jadi agak pandangan you all macam mana kita nak kembangkan lagi industri nasyid kita, mungkin di peringkat kita di bawah dengan apa peranan yang sesuai untuk kita mainkan. Dan kita faham lah sekarang ni banyak juga platform-platform nasyid yang menyokong. Contohnya kita ada Radio Zayan kan, Zayan FM kan. Kita ada Iki kan, banyak memainkan carta-carta nasyid. Dan juga tengok genre nasyid pun dah agak berubah sikit. So macam mana pandangan you all dalam industri nasyid di Malaysia ni? Untuk pandangan, saya kongsi sikit lah. So sebelumnya dia jumpa orang-orang luar, dia bidang muzik. So dia kata dalam muzik ni mungkin semua boleh nyanyi, tapi soul tak ada. Soul tu jiwa. Jadi bagi saya nasyid, macam Coach Kandi pun cakap juga pada malam curhat tu, dia bagi tahu nasyid ni berfokuskan untuk dakwah. Dia akan sampaikan sesuatu untuk orang lah. Tapi mungkin kita semua bukanlah ustaz nak berdakwah direct. Jadi apa yang korang buat ni adalah atas dasar seni. Halusi seni, dakwah sampai kemudian. Jadinya bila tentang industri nasyid, kalau bila kata orang pijak kat tanah tu, situlah langit tu lah yang dia junjung. So seni mana yang kita gunakan yang nak dihalusi untuk tempat yang kita sedang berada, kat situlah yang gunanya untuk orang yang mendengar. So kita bukan kita fokus nak dakwah, tapi yang kita duduk sekarang adalah atas dasar seni. So seni itulah yang datang kemudian di dakwah. Macam itulah. So ikut pada pergerakan zaman. Kalau ikut contoh macam saya pernah pengalaman mengajar. Saya try masuk lagu yang zaman kita dulu. Budak ni pandang saya. Dia nak follow macam mana, tak kena dengan jiwa dia. So kita nak kena barukan pula lagu tu. Baru dia bertepuk tangan. Main dia pandang gitu kan. So dia pandang-pandang saya buka tabung tak nak follow duit kan. Tapi saya suka petik ayat coach tu. Berkat sebab apa? Sebab coach kami coach nasyid. Okay, yang orang yang saya pernah jumpa tu, itu bukan nasyid. Tapi dua-dua orang ni bawa cerita yang sama, soul, jiwa. Jadi yang kita usahakan atas rasa. Sebab kalau dia dalam ayat ataupun kitab-kitab pengajian ni kata barang siapa yang tak rasa dia tak tahu. So atas jalan yang sebenar adalah rasa. So kita diajar ni, kami 1 bulan diajar, bawa lah sesuatu tu dengan rasa. Bila orang dengar, orang tahu lah kita petik siapa, kita hantar apa, macam tu. Walaupun bahasa tu bukan bahasa Melayu ke, mungkin bukan bahasa yang kita faham pun, ataupun bukan kita pun background ada, aku tahu lagu ni ketuhanan. Kita mungkin tak deliver dengan sifat ketuhanan sebetulnya. Kita ada basic je, sikit je kan. Tapi rasa. Rasa. So bagi saya lah. Mungkin insyaAllah kawan-kawan ada nak tambah, boleh tambah. Industri nasyid tu lah fokuskan. Seni yang mendatangkan dakwah pada kemudiannya. Betul. Dia kata dia perubahan lah. Perubahan nasyid tu sendiri. Daripada sebelum ni kita, kalau membesar pada tahun 90-an, membesar pada awal tahun 2000-an, kita didedahkan dengan nasyid-nasyid yang meleret dan juga berirama mudah. Jadi apabila dia makin lama makin lama orang cakap makin maju, industri muzik pun, nasyid pun dia dah jadi more kepada, boleh saya katakan sama dengan ballad lah. Ini pendapat saya. Jadi sebelum ni saya tidak pernah ada background. Saya ada pernah menyanyi tapi saya tidak ada masuk background nasyid. Jadi dia bila dah masuk nasyid ni, saya rasa macam jadi best sebab dia ada misteri dia sendiri. Jadi saya rasa kalau industri nasyid ini dapat diketengahkan lagi, dibanyakkan, dikomersialkan lagi,
mana kata diperbanyakkan lagi pertandingan-pertandingan ataupun untuk orang cakap persembahan-persembahan yang lebih tengah daripada media masa, daripada apa semua. Sebab kita tengok sekarang ni pun kita punya main media pun banyak kepada yang mesti ada lah. Jadi kalau jadi dibanyakkan lagi lah pertandingan-pertandingan nasyid daripada yang amatur-amatur ni, kemungkinan kita boleh buat satu perubahan kepada nasyid-nasyid tu. Ikutkan pertandingan dulu kita di sekolah kan, bertanding ke MTAQ kan, di peringkat daerah, negeri sampai ke kebangsaan. Mungkin kita boleh ataupun mana pihak boleh ambil peluang untuk menyediakan platform beginilah. Banyakkan platform untuk bertanding, bukan satu platform saja. Dulu mungkin kita bertanding di peringkat sekolah tu di satu platform ni kan. Sekarang ni mungkin pada NGO ke atau mana aktiviti tentang nasyid ni kan, boleh wujudkan satu platform untuk kita bertanding. So banyaklah dia punya ruang-ruang untuk mereka kembangkan bakat ni kan. Bukanlah dianjurkan oleh jabatan-jabatan agensi kerajaan. Sebab macam kebanyakan yang ini dia selalu kita tengok pun, kawan pun sentiasa aware tengok pertandingan pun selalu ada dekat pelajar-pelajar universiti, sekolah. Tapi untuk yang dah orang cakap dewasa ni, yang lebih daripada waktu belajar ni, dia tak ada sangat peluang. Tak ada sangat platform. Jadi kalau boleh diperbanyakkan lagi, so kita boleh mencari berapa banyak ada hidden talent lah dalam nasyid tu sendiri. Apa ada pendapat kaitan? Macam Kai dengan Miza cakap tadi tu lah. Kami sebenarnya masih dahagakan kami masih dahagakan pencapaian. Belum puas. Itulah. So kalau diperbanyakkan platform dari segi peringkat kerajaan ke agensi dalam jabatan kerajaan ataupun pihak universiti atau swasta, mungkin hijrawan ke ataupun nasyid-nasyid baru ni boleh berkembang kan, tambah baik lagi apa yang sedia ada kan. Lagilah hunger for achievement lagi kan. So saya rasa itulah perkara ni kita perlu ni lah, saya rasa mungkin hijrawan boleh, tadi ada social media sendiri kan. Mungkin kena lagi rovers pasal nasyid ni kan. Sikit sebanyak pun daripada peringkat majlis pun, saya rasa kawan-kawan majlis pun tertanya kan, kalau lepas ni tak boleh nak hantar tim perempuan ke? So perempuan okey. Dia mesti rasa macam hijrawan boleh buat, apa kita tak boleh nak buat kan. Mungkin ada. Itulah saya rasa macam kalau hijrawan terus terus macam mana perbaikilah step demi step kan. Lepas tu tonjol lagi, mungkin okey lah, untuk MBS ni memang hijrawan lah. Untuk Negeri Sembilan pun memang hijrawan juga. Dia ada satu lagi peluang yang boleh hijrawan tengok, ialah sekarang ni ledakan AI kan. Lagu AI sekarang dah banyak kan dalam pasaran kan, dalam YouTube. Yang paling famous antaranya ialah Suno AI kan. Mungkin satu platform yang boleh dieksplor kan, untuk menghasilkan karya-karya seni yang bersusahan kan. Contohnya lagu-lagu macam Karina kan pun lagu daripada AI kan, lagu dia daripada AI. Jadi mungkin ini salah satu cabang peluang yang boleh diterokai oleh hijrawan ataupun mana-mana kumpulan nasyid lain untuk menghasilkan lagu-lagu yang menarik lah. Tapi diorang soul tu bos. Soul tu, jiwa tu. Yelah, nak kata platform tadi kita boleh di dalaman pun boleh. Sebab sebenarnya seronok. Kita pun sedia makhluk, kita duduk bukan di bawah satu badan agama lah maksudnya kan. Tu kita nak cakap kan. Tapi masa mula-mula kan kita dulu nasyid bawah unit korporat sama-sama fikir nak buat tim nasyid, tapi ada orang nak ke? Mungkin kita steam nasyid tapi kita tak tahu orang lain steam ke tak kan.
Mesti dia dengar orang sambut. So jadi seronok. Jadi kalau Abang kata tadi tiba ada 2 tim daripada MBS, Hijrawan dan Hijratu contohnya. Perempuan. Contoh. Hijrawan lelaki, Hijratu perempuan. Jadi kita seronok lah bila ramai lagi kawan apa ni yang minat benda ni. Dia minat tu kita pula seram. Okey. Saya rasa kita dah boleh cari perform dekat luar. Okey, kita boleh recap sikit kita punya perkongsian pada malam ni. Mungkin daripada Hijrawan mungkin boleh share sikit nasihat-nasihat ataupun mungkin boleh sharekan juga apa perancangan yang akan datang lagi. Ada lagi perkara-perkara baru nak buat dan mungkin boleh bagi nasihat kepada kumpulan-kumpulan yang baru ataupun individu berminat macam mana, ataupun ada yang kalau ada artis rakaman syarikat rakaman yang berminat nak menyunting Hijrawan jadi backup sama pun okey. Okey, untuk permulaan ni kan boleh share. boleh hubungi Sisi lain boleh hubungi sisi lain kan. Nanti kita masukkan nombor kat bawah. Okay, boleh share sikit apa dia punya perancangan yang berminat. Untuk yang berminat tu kalau ada ni tunjuk je. Jangan malu lah. Jangan fear lah. Macam contoh macam saya kan, saya ni ada sakit ni apa semua, tapi saya tak malu pun untuk tunjukkan apa yang saya ada kan. Tak jadi tak jadi bakal cerita kan. Just kita jangan malu dengan diri sendiri lah. Be proud. Apa Jangan give up lah. Allah bagi ada sebab. Allah bagi ada sebab. Mana dia pakai songkok ni. Sebab saya kena ambil mood dekat masak tu lagi sebab sebab dekat masak tu ramai panggil saya ustaz. Macam Keluar ni 9. Keluar ni lah maksud ustaz. Kalau lah dia kenal saya kan. Macam itulah. Jadi ada minat dalam macam saya memang minat menyanyi daripada dulu lagi, memang minat, tapi tak pernah malu tunjuk diri. Tak pernah malu tunjuk diri saya. Jadi keep showing yourself lah. Show what you got. Yus macam nak cakap apa tu? Jaga Yus. Untuk ni Nasihat sikit. Nasihat ataupun hala tuju. untuk hala 7 Hijrawan So untuk hala 7 Hijrawan kita akan keep going. Kalau ada apa-apa pertandingan ke kita akan join lah. Kalau ada kelapangan. Semua rakan-rakan kita tak tahu, semua kadang-kadang ada yang komitmen lain. So perancangannya untuk jadi juara lah. Itu yang penting lah. Tapi apa-apa pun pandangan kita seorang penjawat awam. Jadi kerja lah. Kerja antara kerja yang kita utamakan. Cuma ni nasyid ni dah cerita minat. So bila minat ni tak perlu tunggu kawan dan sebagainya. Saya tu lah masuk masa kita mula-mula bersama satu tim. Saya tak pun kenal sangat yang lainnya. Tapi bila kita lepak hari-hari borak, kadang ada satu latihan tu kita tak nyanyi pun. Latihan 2 jam. Tapi datang borak gelak haruk kat situ bonding sampai. Kita dapatkan bonding. Dan saya tu terang, saya tak mahir dalam nyanyian sebab saya dulu kat sekolah bukan penyanyi, saya percussionist. Jadinya yang lain-lain lagi tu tumpang kat orang lah. Mungkin dia orang lagi sedap. Saya ni mindset suka dia tu, tim saya lagi sedap. So saya tak ke belakang. Saya ke belakang, tim saya lagi sedap. Itu ayat saya katanya. So bila untuk orang yang lain yang nak bersama tu amat dia lalukan dapat bersama kongsi. Mungkin dia ada benda yang kita tak ada. Kita ada benda yang dia tak ada, so sama-sama share, insyaAllah saling melengkapi. Wah, saya jodoh. Okay, Wiyum ada apa? Kalau ikutkan untuk hala 7 Hijrawan, saya harap kita boleh stick together. Dan kita semua majoritinya sangat dahagakan kemenangan. Macam mindset. Kalau ikutkan kita orang, apa yang kejayaan yang kita ada ni adalah kejayaan kita semua bersama. Dan saya rasa semua yang depan tu belum cukup lagi tu. Untuk kita punya portfolio pun kita rasa belum cukup lagi dan belum puas untuk masuk apa-apa pertandingan. Dan saya harap kita boleh stick together. Dan untuk yang baru nak join nasyid ataupun nak mula explore tentang nasyid, korang explore sepuas-puasnya. Dan kalau ada yang macam nak mulakan daripada TikTok ke ataupun content creator, daripada tak ada viewers ke, tak ada follower, up je. Sampai satu masa rezeki tu datang, insyaAllah
Korang akan dapat apa yang korang nak, insyaAllah. Amin. Iskandar. Saya bersyukurlah berada bersama dengan para penyanyi yang hebat dan saya akan sentiasa berusaha untuk bersama dengan mereka lah. Saya nak menuntut dengan mereka semua lah. Itulah. Dan kami masih jagakan kejayaan lagi lah sebenarnya. Seperti kata kau juga. Rock tu maksa. Syafiq. Bagi saya simple. Satu je, mimpi itu percuma. Betul. Daripada angan-angan nak jadi juara untuk peringkat negeri, nak angan-angan nak bawa hijrawan ke Maksa, dan alhamdulillah mimpi ataupun impian tu akhirnya jadi kenyataan. Itu je lah. Berkat daripada bercakap hari-hari nak hijrah, road to hijrawan, Road tu maksa. road to Maksa. Syafiq tak ada kena-mengena pun terus. Syafiq punya style dulu. Tak ada kena-mengena pun. Walaupun pasal makan, Kalau pasal makan, road tu masak. Ya, Dia betul-betul semangat. semangat. Jadi manakah masak pun dah menganjurkan. Tadi saya cuba nak tanya lah kan. Kalau anda kata badan-badan penguasa malah tengok, buatlah pertandingan pula. Betul. Malah Satu benda yang malah saya pula rasa buat benda kan. yang Tahu, dapat sambutan. kita boleh buat sebab kita tahu, umum mengetahui dalam Malaysia ni kita banyak PBT. So masak untuk tim nasyid tak perlukan ramai-ramai sampai 8 orang, 9 orang. Dia cukup 3, 4 orang, 5 orang dah boleh go on untuk tim. Okey. Kai selesai. Dah. InsyaAllah selesai. Miza. Selesai. Selesai. Okey, Faris. Jadi, Betul kan? Mereka ni saya Seram. dapat definisi kata orang apa, dah terbang tinggi tapi tetap tunduk. So bila banyak lagi apa pertandingan yang akan datang yang diorang akan hadapi, adalah apa kekuatan tu dah ada dah, tapi diorang tetap humble lah. Itulah di mana berjayanya mereka. Mereka maksa bos. Kebahasaan bukannya malah tadi kan. Boleh di malah. Kalau malah datang. Malah Nabi. Mana lagi besar? Malah okey, masak. alright. Terima kasih kepada hijrawan. Kami di Sisi Lengan ucapkan selamat berjaya dan harapnya mencapai matlamat lah impian yang dicapai. Amin. Jadi Cuma kita berakhir bos. ya kita dah penghujung Tadi kita dah minta dia nyanyi kan. So boleh. Boleh satu nyanyi, satu nyanyi. Bismillah. Lagu yang mana? Lagu apa? Bicara yang mana? Bicara. Macam mana? Tolong tepuk sikit. Kami kalau training tak ada lagu, dia ada orang yang jaga tempo. Okay, tak apa. 1, 2, 3. Bicara hatimu tentang sepi, sengaja tak pernah kau akui, bagaikan sang merah yang indah bulunya, namun tidak mampu terbang ke angkasa. Dia kan pakai hey. Dia kena berjalan. Okey. Kita pun dah berada di penghujung podcast. Terima kasih diucapkan kepada kita hijrawan guys. Terima kasih. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada episod akan datang. Pada pendengar semua, terima kasih dan terus kekal menonton podcast Seng-Seng Lengan, cerita bandaraya kita. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.